Adakah perjuangan jalanan benar-benar berakhir apabila kuasa digenggam? Atau inilah saat paling mencabar untuk membuktikan idealisme tidak mati? Salam sejahtera, kembali lagi di channel Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kisah Adam Adli bukan kisah biasa. Ini bukan sekadar pelantikan timbalan menteri, ini kisah seorang aktivis mahasiswa yang pernah digantung pengajian, diseret ke mahkamah, dilabel penghasut dan hari ini duduk di kerusi kuasa sebagai timbalan Menteri Pendidikan Tinggi. Saudara-saudara yang dihormati, Cikgu Muhammad Fadli Saleh mengungkapkan satu ayat yang cukup mengena. Adam Adli yang pernah mereka buang, kini menjadi bos mereka. Ayat ini bukan sekadar sindiran, tetapi refleksi ironi politik Malaysia. Bagaimana sistem yang pernah menghukum akhirnya mengiktiraf. Hadirin yang budiman, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI, pernah menggantung Adam Adli selama 3 semester. Kes itu dibawa ke mahkamah dan mahkamah memutuskan penggantungan tersebut sah dari sudut undang-undang. Namun hari ini, universiti yang sama mengucapkan tahniah atas pelantikannya. Apakah ini tanda kematangan sistem atau sekadar realiti kuasa? Rakan-rakan penonton, Adam Adli bukan nama asing dalam perjuangan mahasiswa. Isu PTPTN, pendidikan percuma, keadilan untuk pelajar, semua ini pernah menjadi laungan kuat beliau di jalanan. Ramai anak muda berdiri di belakangnya, bukan kerana jawatan, tetapi kerana janji. Saudara-saudari sekalian, kini persoalan besar muncul. Apakah idealisme itu mampu bertahan apabila seseorang berada dalam sistem yang pernah dilawannya? Atau kuasa akhirnya menuntut kompromi? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Cikgu Fadli mengingatkan dengan jujur, apabila kuasa dan jawatan sudah ada, inilah masanya janji lama ditunaikan. Mansuh PTPTN, pendidikan percuma, soalnya, mampukah ia direalisasikan atau sekadar tinggal slogan sejarah? Hadirin yang budiman, pertukaran portfolio Adam Adli dari Timbalan Menteri Belia dan Sukan ke Kementerian Pendidikan Tinggi bukan kecil maknanya. Ia meletakkan bekas aktivis pelajar terus ke jantung sistem pendidikan tinggi negara, medan yang pernah beliau lawan. Rakan-rakan penonton, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan pertukaran ini sebagai sebahagian penstrukturan semula kabinet. Namun bagi rakyat, ini bukan soal struktur, ini soal harapan. Saudara-saudari sekalian, Adam Adli kini menang, jawatan sudah ada, kuasa sudah digenggam. Tetapi dalam politik, kemenangan sebenar bukan mendapat kerusi, kemenangan sebenar adalah menunaikan janji. Jadi adakah Adam Adli akan menjadi bukti bahawa aktivis boleh kekal berprinsip walau berada di puncak kuasa? Atau beliau akan menjadi satu lagi kisah idealisme yang cair dalam realiti politik? Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Dan suara anda adalah Nadira Arena Rakyat. Dan jika anda mahu terus mengikuti isu-isu panas yang menjadi bualan rakyat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih kerana setia bersama Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan.